Makeup tema apa? Makeup nak pergi office sayang. Boleh je follow makeup ni untuk raya. Okay, 1 titik argan oil. Sekatakan kat muka. Sekatakan dekat muka. Ya Allah, bestnya. Dia nama dia skin tu lah. Alright. Hari ni I nak make up macam mana? You all bagi cadangan Sat hari ni nak make up macam mana you all? Okay, kita make up noodle lah. Kita make up noodle look. Rich brown dah buat lah babe. Kita buat noodle. Confirm. Behind concealer kening. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cakap, jangan nyawa. You all, muka behind sangat tak sesuai kalau buat kening pacak-pacak. Sangat tak cantik. Muka behind nampak macam orang jantan. Sangat tak cantik kening pacak-pacak. Kalau depan saja okey. Jangan cakap, jangan nyawa. Cantik kan? You all, siapa yang tak pandai buat kening, hampa beli je set kening rapi behind. Bila tangan you dah lembut, kiri kanan akan jadi elok. Tuh, kening. Tak cukup lah. Ni eyebrow pencil, concealer, brush, blend, concealer kening. Dia ada 4 item. Ini set kening rapi. Set kening rapi. Set kening rapi. Set kening tu berapa? Concealer RM19.9. Eyebrow pencil RM19. Brush RM19.9. Yang ini RM19. Kalau you tak ada bajet, bulan ni beli satu, bulan depan beli yang ni, bulan depan lagi beli yang ni, bulan depan lagi beli yang ni. Beli satu-satu kalau you tak ada bajet. Kalau you ada bajet, ambil one set. Ini nama dia set kening rapi. Kak dengar sini. Kalau kak jenis muka yang tak sesuai pakai foundation, kak tak pandai nak blend foundation, kak tolonglah. Kak tolong ada dalam kak punya makeup, kak punya collection makeup kak ni bedak behind. Bedak behind ni, kalau kak pakai 3 beradik, argan bedak dengan setting spray, kak sebiji macam kak pakai foundation kak kena pakai argan bedak setting spray. 3 beradik macam ni. Argan bedak dengan setting spray. Finishing dia kak best guna bedak ni. Finishing dia kak sebiji macam kak pakai foundation. Tapi kak kena pakai 3 ni. Kalau kak pakai 2 ni tak jadi. Kak pakai 2 ni pun tak jadi. Kak kena pakai 3. Kenapa kena pakai 3? Argan oil ni pakai 1 titik sahaja. Macam tu. Ambil, jimat lah jimat. Tak macam tu, ambil, tak macam tu. Blend. Argan oil 1 titik sahaja, blend. Blend. Argan oil, muka berminyak, minyak banyak, memang bercapuk. Concealer kena ikut skin kau? Tak. Concealer kena ikut colour foundation, kena ikut colour bedak. Alright? Bila concealer ikut colour bedak, colour foundation, sini sama colour, muka sama colour. Kalau ambil lagi cerah, yang ni bertumpuk cerah, ni bertumpuk cerah, muka jadi gelap. Ambil sama kod dengan foundation. Alright? Okay. First, adik-beradik dia ada 3. Wajib pakai 3-3. Nama pun adik-beradik kan? Adik-beradik kan tak boleh putus. Step yang pertama, argan oil 1 titik sahaja. Step yang kedua, ni dia bedak. Bedak ni boleh tahan 4 bulan ke 8 bulan. Dia bukan sebulan habis, 2 bulan takkan habis. Sebulan, 2 bulan takkan habis. Dia boleh tahan 4 bulan ke 8 bulan. Tekstur dia padat macam ni. Tekstur dia padat. Ni lama lagi nak hit pan ni. Lambat lagi. Ni span dia. Bihan bagi sekali dengan span. Bedak ni ada cermin, bedak ni ada brush I bagi. Okay. Yang kedua, ambil span, spray dengan setting spray dia. Ambil span, spray dengan setting spray adik-beradik dia yang nombor 3. Kau tengok lah. Muka behind. Yang lain kau tak payah pakai. Pakai 3 beradik tu saja. Moisturizer tak payah, primer tak payah, sunscreen tak payah. Hak behind tak pakai, tak sodok pakai.
Tok Sah, dalam ni dah ada sunscreen. Ambil sponge, setting spray. Kau tengok nah. Allahu Rabbi, dia punya finishing kak. Allahu Rabbi, dia punya finishing kak. Nampak tak beza? Kulit behind kat sini dengan kat sini. Ini ada lubang-lubang bekas jerawat tau. I tak malu nak tunjuk ni. Muka behind ada lubang-lubang bekas jerawat tapi tak banyak lah. Tu. Behind tak suka guna dia punya sponge. Siapa suka pakai je. I suka pakai brush. Brush tu ambil mana behind? Brush tu behind bagi sayang. I bagi siap brush. Ni, dalam set ni, behind bagi sekali dengan brush. Sponge bagi, cermin bagi, brush bagi. Kak, ini ada lubang-lubang bekas jerawat. Kak tengok betul-betul. Ni jerawat behind tapi dah kecut. Jangan spray dengan setting spray. Tengok nah. Ni. Tak payah pakai orange corrector. Hanya pakai argan oil. Mata gelap-gelap boleh tutup ke behind. Jangan pakai orange corrector. Nanti bercapuk. Sebab tekstur bedak behind, tekstur dia powder. Nampak? Tu. Bezakan dengan yang tadi. Maksud dia yang tadi tu lubang-lubang nampak lagi kan? Tu nampak lagi. Sekarang dia macam blur 30%, 40%. Nampak tak kak? So, bedak ni memang sangat recommend untuk orang yang tak pandai pakai foundation, tak pandai blend foundation, tak reti langsung nak pakai foundation tapi dia nak segak. Ini selepas pakai bedak dengan argan oil. Sebelum pakai bedak dengan argan oil. Muka behind glowing sebab pakai argan oil 1 titik. Kena pakai argan oil. Kena pakai argan oil. Tak pakai argan oil dia takkan jadi finishing cantik. Takkan jadi finishing macam pakai foundation. Kak, nampak tak? Ni mata gelap, ini mata dah pakai bedak. Tu dia. Siapa yang tak suka pakai foundation, nak on the go, tapi kan hampa pakai bedak ni, ya Allah, macam pakai foundation. Tapi hampa tak pakai foundation. Faham tak? Pakai brush ni macam ni. Buat macam behind buat sayang. Buat macam behind buat. Tap macam ni. Lagu tu. Siap. Tak payah loose powder. Tak payah translucent powder. Tak payah bedak compact. Tak payah lagi. Semua tak payah. Siap dah. Siap. 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 Senang ke susah? Cuba komen. Ambil makeup palette behind. Ambil makeup palette behind. Dalam makeup palette ni ada eyeshadow, ada blusher, ada shading. Ambil shading. Tiru tiru cara behind. Ambil shading hidung. Mancungkan hidung. Tu dia. Tak rosak muka ke? Kalau muka rosak, muka behind dulu rosak ke? Kalau rosak muka, kulit muka behind dulu rosak ke? Kak, kita R&D sayang. Semua produk kita R&D. Kita ada chemist kita sendiri yang R&D produk-produk ni kak. Bukan mudah-mudah nak buat keluar produk. Kalau behind jual produk rosak muka orang, habis viral behind satu Malaysia. Behind pakai bedak ni masuk tahun ketiga. Walaupun behind jual kat pasaran baru setahun. 2 tahun sebelum tu I dah pakai dah. 2 kali raya behind pakai. I nak guna blusher color orangey hari ni. Siap ada blusher dalam palette ni. Ini palette raya behind. Siapa yang tak ada lagi tolong beli kak. Sebab ya Allah, hampa tengoklah color blusher dia cantik. Shading hidung terletak. Siap ada eyeshadow, pigmented, tak powdery, tak jatuh-jatuh berdebu-debu tu tak ya. Kita punya kualiti superb. Bukan suka hati pi ambil tak kak. Lepas dah pakai bedak, ni adik-beradik dia yang pertama, adik-beradik dia yang kedua. Behind dah pakai 2 beradik lah. Bedak dengan setting spray. Bedak dengan argan oil, sorry. Setting spray tak pakai lagi. Hampa buat hidung dulu, settlekan yang powder-powder, pakai blusher. Barulah spray setting spray. Bila you spray setting spray ni, you biar sampai dia kering. Biar sampai dia kering. Satgi dia blend well argan dengan bedak dengan setting spray. Finishing dia sebiji jadi macam pakai foundation. Faham? You jangan pakai bedak saja, you duk tunggu. Behind bawa tak jadi macam foundation pun memang takkan jadi. Nak jadi macam pakai foundation, kena pakai argan bedak setting spray. Kakak tengok sini nah.
Tan skin ambil klasik. Kulit medium, kulit natural ambil pearl. Kulit cerah ambil Snow White. Bihan pakai Snow White. Okay, ini makeup palette Bihan. Shading hidung I dah pakai yang ni. Blusher I dah pakai, I pakai colour orangey blusher. Lepas tu I nak pakai eyeshadow. Macam biasa, memang favourite Bihan, I akan ambil colour nude. Jadikan as a base. Ya Allah, I punya brush ada colour pink lah you all. Bekas I pakai pink kemarin. Maknanya dia kena basuh ni. Abaikanlah no. Nude. Buat base dia dulu. Remove makeup buat double cleanse tak? Bihan memang buat daily. Memang buat. Hari-hari I buat. Okay. Ini nude tapi dia ada mix dengan pink-pink sikit berat sebab brush ada pink. Lantok lah. Okay, settle. Lepas tu kan nak pakai highlighter. Kita mix dengan glitter highlighter. Lawa dah. Nak make up nude kan? I rasa I kena tambah sikit kat belakang. Seronok tengok orang pandai make up. Kakak pun pandai make up kok. Kita kena banyak praktis. I ambil colour ni. Ini colour pink. Ini orange. Ini nude. Ini brown. Ha, gitu. Okey tak? I ambil colour brown. Kita buat soket sikit. Macam tu. Sebab kita nak buat makeup yang nude-nude ni. Kan kita dah janji tadi. Blusher colour ni babe. Orangey. Dalam satu palette ni je I guna. I tak pakai blusher yang lain. Comel okey. Comel ke? Perlu ke kita mix dengan colour pink? You all, I pakai brush baru. Hampa tak mau teguk ke? Brush baru ni. Inilah brush Bihan kalau baru buka. Bihan duk promote. Benda dia lah tak ada stok. Pandai duk promote. Baru nak tanya. Pandai duk promote kita tu. Kan? Benda lah tak ada. Beli palette dapat brush ke? Mana dapat sayang. Palette ni murah dah ni. Murah dah. Ada shading, ada blusher, ada eyeshadow RM49. Murah sangat dah tu. Okay, siap. Bila nak jual brush? Nantilah. Okay, ambil highlighter yang sama tapi ambil colour beza. Highlighter Bihan Padu. Cantik. Pakai highlighter. Tadi atas mata pakai colour ni sayang. Ni pakai yang ni. Okay. I guna jari kelingking je. Pakai lagi highlighter. I nak letak colour ni. Masya Allah. So cantik. Ini pakai highlighter. Ini tak pakai highlighter. Pakai highlighter. Tak pakai highlighter. So you boleh fikir sendirilah. Maksudnya you boleh tengok beza bila kita pakai highlighter. Muka jadi macam mana. Muka you nampak kulit cantik. Nampak kulit you pakai skincare lawa. Sebab nampak kulit macam terjaga tau. Eyeliner. Ya Allah, cantiknya. Sendiri terkejut. Weh, cantik weh. Matok cantik gila. Dia ni tu apa ni? Pukul 1. Ni pagi ya. Oh, cantik. Eyeliner Bihan.
Comel tak? I ambil blusher colour pink. Blusher colour pink. Buat jadi eyeshadow bawah mata. Alright. Ambil brush shade kening. Ambil makeup palette Bihan color dark brown, Kod Kiara. Comel tak? Palette tu siap ada glitter ke? Ya. Gold, burgundy, dark brown dengan macam peach macam tu. Ni semua glitter. Yang ini semua matte. I nak pakai glitter. Glitter. Ada satu tips, kalau siapa nak buat agiosal ni, hampa kena letak something any colour lah, pink ke brown ke, you letak bawah ni supaya mata you nampak lagi hidup. Jangan buat agiosal tu terus buat colour brown. Jangan, dia nampak fake. Okay, you letak. Sebab tu Bihan letak blusher colour pink tadi. I nak bagi dia blend well, dia nampak macam tak fake sangat. Mulut, I pakai samperit. Lip matte bertingkat tak ada ke? Tak ada. Habis. Lip matte Kod Samperit. Keringkan dulu. Ambil bedak. Tone down kan lip matte Samperit. Ambil red velvet buat ombre. Okay. Dah. Siap. Lepas tu I nak pakai lip gloss. Siap. Dah. Siap dah. Jom. I nak pergi office dulu. Bye-bye you all.